ihdinas sirah. Okey, nampak ni sabdu. Ni tiga badik ni. Sin, sod dengan zal, tiga badik. Ada bunyi safir, iaitu kita keluarkan bunyi dia dengan hak dia. Ada tiga sifat keluar, iaitu raqawah, hamas dan safir. Keluarkan dia. Sama dengan ni. Keluarkan hak dia. Jangan kita stop. Tak apa, jangan kita kurangkan. Tak apa, lebih tak apa. Dia tidak akan jadi, percayalah cakap saya, dia tak akan jadi terlalu delay. Takkan orang baca ihdinas sirah, tak ada. Belum saya jumpa lagi. Dia overkan pada huruf sad ni. Tapi dia over pada huruf ha ada. Tapi dia kurang kepada huruf sad ni ada. Dia berlaku kekurangan. Kita overkan dia. Kita cuba overkan. Nasira, dia tebal. Walaupun dari bawah sifat tebal tu ada.